wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Abqori bin Muhammad Rozi, Matrik 07621. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengurusan harta pusaka bagi datuk dan adik-beradik menurut mazhab Syafi'i. Okey, pendahuluan. Pengurusan harta pusaka ini merupakan satu aspek yang penting dalam kehidupan umat manusia, terutamanya Islam lah, sebab dia melibatkan pembahagian harta peninggalan semati kepada waris yang berhak secara adil dan teratur. Dalam konteks ini, pengurusan harta pusaka yang melibatkan datuk serta adik-beradik mempunyai ketepatan khusus menurut hukum faraid yang perlu difahami dengan jelas. Kefahaman yang tepat terhadap peranan dan kelayakan setiap waris dapat mengelakkan pertikaian, menjaga kehormatan keluarga serta memastikan hak setiap pihak ditunaikan selalu dengan syariat Islam. Seterusnya, kedudukan waris. Kedudukan waris ada 2 poin. Yang pertama, datuk menghijab, iaitu adik-beradik seibu lil tidak mewarisi jika ada datuk. Seterusnya, adik-beradik kandung asyikok dan sebapa lil ab dikira bersama datuk untuk menentukan bahagian terbaik bagi datuk, manakala ibu lil tidak mewarisi jika ada datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Arif Izzuddin bin Muhammad Zaki, Matrik 076170. InsyaAllah saya akan teruskan dengan kaedah 1, iaitu 1/3 daripada seluruh pusaka. Dan dalam mazhab Syafi'i, apabila datuk mewarisi bersama adik-beradik tanpa wujud waris fardu lain, datuk layak dipertimbangkan untuk menerima 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka. Kaedah ini dipilih apabila pembahagian secara mukhasamah, iaitu boleh dikatakan secara seksama, memberikan hasil yang lebih kecil daripada 1/3, yang menyebabkan hak datuk ni terkurang. Di prinsip mazhab menekankan bahawa datuk tidak sepatutnya menerima bahagian yang lebih rendah, sedangkan kedudukannya lebih hampir daripada timati berbanding dengan saudara. Justru 1/3 bertindak sebagai formula pelindung hak datuk agar dia mendapat bahagian yang lebih banyak dan lebih kecil dan lebih adil. Jadi kaedah ini juga menjadi pilihan utama jika kedua-dua cara, iaitu 1/3 dan mukhasamah, memberi nilai yang sama, kerana 1/3 ni dianggap lebih stabil dan lebih terjamin berbanding pembahagian secara asabah. Contohnya, dalam situasi datuk bersama 3 saudara lelaki, mukhasamah hanya memberikan 1/4, sedangkan 1/3 ni jelas lebih besar. Oleh itu 1/3 dipilih demi menjaga maslahat datuk. Jadi kaedah kedua ialah 1/3 baki daripada pembahagian waris fardu. Di kaedah kedua terpakat apabila datuk dan adik-beradik ni mewarisi bersama fardu lain seperti suami, isteri, ibu, nenek ataupun anak perempuan ke kan. Dalam kaedah ini, datuk akan dipertimbangkan untuk menerima 1/3 daripada baki harta pusaka, iaitu baki yang tinggal selepas ditolak bahagian waris fardu terlebih dahulu. Kaedah ini diperkenalkan kerana kadang-kadang jika datuk hanya diberi mukhasamah daripada baki ataupun 1/6 keseluruhan pusaka, hasilnya masih terlalu kecil, sedangkan bahagian baki itu sendiri besar dan boleh memberi nilai yang lebih tinggi kepada datuk jika diambil 1/3 daripadanya. Maka 1/3 baki berfungsi untuk memastikan datuk mendapat hak yang lebih menguntungkan tanpa menzalimi aturan fardu yang telah ditetapkan. Walaupun begitu, mazhab menetapkan bahawa walau apa pun datuk tidak boleh menerima kurang daripada 1/6. Jika 1/3 baki masih memberi nilai yang lebih rendah daripada 1/6, maka 1/6 akan dipilih. Contohnya, 1/3 baki yang terbaik ialah apabila terdapat ibu, datuk dan 5 saudara lelaki. Macam itulah. Jadi setelah ibu mengambil 1/6, baki harta adalah 5/6. Jika dibahagi saksama, datuk hanya mendapat kurang satu bahagian, manakala 1/6 keseluruhannya pula hanya satu bahagian. Jadi tetapi melalui 1/3 baki, datuk mendapat 1/3 daripada 5/6, iaitu 5/15 pusaka yang lebih besar daripada 1/6. Maka kaedah 1/3 baki dipilih kerana paling menguntungkan datuk. InsyaAllah saya akan teruskan dengan kaedah mu'addah. Kaedah mu'addah ialah formula khas dalam mazhab Syafi'i yang digunakan ketika datuk mewarisi bersama adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa. Okey, dalam kaedah ini, semua saudara tersebut digabungkan dahulu bersama datuk dalam kiraan pembahagian untuk menentukan bahagian datuk yang terbaik antara 1/3, 1/3 baki ataupun mukhasamah. Tujuan gabungan ini bukan untuk memberikan hak kepada saudara li'ab secara langsung, tetapi untuk mengurangkan bahagian datuk dalam peringkat perbandingan.
supaya haknya dinilai secara realistik tanpa menjadi terlalu besar berbanding gabungan waris. Selepas datuk mengambil bahagian terbaiknya, saudara li'ab akan dipisahkan semula dan mereka akan dihijab, iaitu digugurkan oleh saudara asyiqaq kerana kandungan asyiqaq lebih kuat dalam pewarisan. Jika selepas datuk ambil, baki harta masih ada, maka baki itu diberikan kepada saudara asyiqaq, manakala li'ab pula tidak mendapat apa-apa jika baki telah habis ataupun tak cukup. Hanya dalam keadaan masih ada lebihan baki selepas asyiqaq mengambil hak, barulah saudara li'ab boleh mewarisinya. Namun ini jarang berlaku lah. Jadi contoh klasik muaddah ialah datuk bersama seorang saudara lelaki asyiqaq dan seorang saudara lelaki li'ab. Melalui gabungan ni, datuk hanya mendapat 1/3, dan selepas datuk ambil 1/3 tu, saudara asyiqaq mengambil keseluruhan baki, manakala li'ab pula digugurkan. Maka kaedah muaddah ini sebenarnya bukan tentang hak saudara li'ab, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan keadilan hak datuk, serta memastikan aturan hijab antara saudara tetap terpakai mengikut kekuatan kedudukan nasab mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Maksidin, nombor metrik 07 dan 155. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu khas, iaitu kesan terhadap ibu. Pertama, perbezaan datuk versus saudara, iaitu pertama, saudara lelaki tambah datuk kepada ibu kekal mendapat 1/3. Kedua, saudara lelaki iaitu kepada menurunkan bahagian ibu kepada 1/6, dan kesimpulan kecil, datuk tidak menghijab bahagian 1/3 ibu. Seterusnya akan menghuraikan tentang isu khas kesan terhadap bahagian ibu dalam pembahagian harta pusaka. Dalam hukum faraid, bahagian ibu dipengaruhi oleh kehadiran waris tertentu, terutamanya bilangan saudara si mati. Perbezaan ini penting untuk difahami kerana ia memberi kesan langsung kepada kadar bahagian yang diterima oleh ibu. Sekiranya si mati meninggalkan seorang saudara lelaki bersama datuk, ibu tetap berhak mendapat 1/3 daripada harta pusaka tersebut. Hal ini kerana datuk tidak dianggap sebagai pengganti bapa yang boleh menghijab bahagian ibu, dan kehadiran seseorang saudara sahaja tidak mencukupi untuk menurunkan bahagian ibu. Namun, keadaan berbeza apabila si mati dia meninggalkan 2 orang saudara lelaki atau lebih tanpa mengira kehadiran datuk. Dalam situasi ini, bilangan saudara yang ramai tersebut akan menyebabkan bahagian ibu itu berkurang daripada 1/3 kepada 1/6, selaras dengan ketetapan syarak bahawa kehadiran 2 atau lebih saudara menghijab bahagian asal ibu. Jadi kesimpulannya, datuk tidak menghijab atau mengurangkan bahagian 1/3 ibu, manakala bilangan saudara yang ramai dia merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan bahagian ibu itu diturunkan kepada 1/6. Kefahaman terhadap isu khas ini dia amat penting bagi memastikan pembahagian harta pusaka dilakukan dengan tepat dan menepati hukum faraid. Dan seterusnya kita akan pergi kepada penyelesaian aun. Penyelesaian aun ini dia mempunyai definisi dan tindakan. Definisi penyelesaian aun ialah kaedah penyelesaian apabila jumlah bahagian fard melebihi jumlah harta pusaka. Dan seterusnya tindakan. Tindakan ialah pertama, bahagian semua waris diselaraskan, iaitu dikurangkan secara berkadar. Kedua, datuk tetap tidak akan menerima kurang daripada 1/6. Ketiga, adik-beradik akan gugur sekiranya baki harta habis. Seterusnya saya akan menghuraikan penyelesaian aun. Apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian aun? Definisi penyelesaian aun. Penyelesaian aun ialah satu kaedah dalam pembahagian harta pusaka Islam yang digunakan apabila jumlah keseluruhan bahagian fard yang ditetapkan kepada para waris melebihi jumlah harta pusaka yang ada. Keadaan ini menyebabkan harta tidak mencukupi untuk diberikan mengikut kadar asal, maka pelarasan perlu dibuat agar pembahagian dapat dilaksanakan secara adil dan tersusun selaras dengan hukum faraid. Seterusnya tindakan. Tindakan yang pertama iaitu bahagian semua waris diselaraskan, iaitu dikurangkan secara berkadar. Huraiannya, dalam situasi aun, semua waris yang berhak menerima bahagian fard akan mengalami pengurangan bahagian secara seimbang dan berkadar. Tiada waris yang dikecualikan daripada pengurangan ini kerana kekurangan harta memberikan kesan semua penerima. Pelarasan ini bertujuan untuk memastikan pembahagian tetap
adil walaupun nilai sebenar bahagian yang diterima menjadi lebih kecil daripada kadar asal yang telah ditetapkan. Yang kedua, datuk tetap tidak akan menerima kurang daripada 1/6. Okey, kat sini sekiranya datuk termasuk sebagai waris dalam kes aul, beliau tetap dijamin menerima bahagian minimum iaitu sebanyak 1/6 daripada harta pusaka tersebut. Hal ini kerana kedudukan datuk dalam faraid adalah istimewa dan dilindungi oleh hukum syarak. Walaupun berlakunya pengurangan bahagian kepada waris lain, hak minimum datuk ini tidak boleh dikurangkan di bawah kadar tersebut. Ketiga, adik-beradik akan gugur sekiranya baik harta tersebut. Okay, dalam keadaan tertentu, apabila pendasaan aun yang akan menyebabkan keseluruhan harta pusaka telah habis diakhirkan kepada waris-waris utama, maka adik-beradik si mati dia tidak akan lagi berhak untuk menerima bahagian dan dianggap sebagai gugur. Hal ini kerana dalam sistem faraid, keutamaan diberikan kepada waris yang lebih hampir hubungannya dengan si mati dan adik-beradiknya hanya menerima harta sekiranya masih terdapat baki selepas pembahagian kepada waris utama. Sekali kita pergi kepada rumusan dan penutup. Kesimpulannya, pengurusan harta pusaka yang melibatkan datuk dan adik-beradik memerlukan penelitian yang teliti terhadap kedudukan waris dan bahagian masing-masing mengikut hukum faraid. Pengetahuan yang jelas tentang perkara ini bukan sahaja membantu proses pembahagian harta berjalan dengan lancar, malah ia dapat mengelakkan salah faham dan konflik dalam kalangan ahli keluarga. Oleh itu, setiap individu wajar mengambil berat tentang ilmu pengurusan harta pusaka agar keadilan dapat ditegakkan dan keharmonian keluarga terus dipelihara. Pengurusan harta pusaka yang melibatkan datuk serta adik-beradik ini dia bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana ia takluk kepada perincian hukum faraid yang telah ditetapkan oleh syarak. Setiap waris dia mempunyai kedudukan hak tertentu yang perlu diperkenal pasti dengan tepat termasuk situasi gugur atau terhalang. Hak waris bergantung kepada kewujudan waris lain. Oleh itu, penelitian yang teliti amat diperlukan supaya pembahagian harta dapat dilaksanakan secara adil dan selaras dengan ketetapan Islam. Pengetahuan yang jelas dan kefahaman yang mendalam mengenai hukum faraid bukan sahaja dia dapat membantu melancarkan proses pengagihan harta pusaka, malah ia berperanan penting dalam mengelakkan kekeliruan, salah tafsir dan pertikaian dalam kalangan ahli keluarga. Banyak konflik kekeluargaan berpunca daripada kejahilan atau salah faham terhadap hak waris yang akhirnya boleh merosakkan hubungan silaturahim serta menimbulkan rasa tidak puas hati antara satu sama lain. Sehubungan itu, setiap individu wajar mengambil berat tentang ilmu pengurusan harta pusaka sejak awal, sama ada melalui pembelajaran formal, rujukan kepada pihak berautoriti seperti institusi agama atau mendapatkan khidmat pakar faraid. Langkah ini bukan sahaja memastikan hak setiap waris ditunaikan dengan sempurna, malah dia dapat mencerminkan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, pengurusan harta pusaka yang teratur dan berlandaskan syariah akan menegakkan prinsip keadilan, memelihara keharmonian keluarga serta menjamin kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih.